Hari ni aku nak bawa korang pergi makan dekat William Corner. Okay. So William Corner ni satu restoran legend tau. Tak salah aku dulu 20 tahun lepas rasanya aku pernah makan dekat sana lah. Waktu zaman student dulu kan. Selalulah Sesekali pergilah makan dekat sana. Tak adalah selalu. So ni kita after 20 years kita come back semula. Tapi kali ni aku datang bawa family. So rasanya Uncle William tu pun dah tua agaknya kan. Tapi ada dengar kata Uncle William ni seorang Chinese Muslim. So tu tak apalah. Okay. Yang penting kita nak rasa masakan dia. Dulu dia memang famous dengan western. Kedai dia dulu dekat warung-warung, dekat kedai sebelah-sebelah kedai-kedai runcit je. So aku perhati, aku tengok, aku search, dia dah pindah dekat lokasi baru, dekat Shop Lot. Tak tahu bila yang dia dah pindah. So kita nak pergi lah ni. Hari ni kita nak rasa masakan dia. Mungkin dengar kata dia dah ada menu baru, dah ada makanan goreng-goreng. Aku pun tak pastilah daripada dulu ke memang dah ada. Tapi dulu aku pergi makan western je. Okay, jom kita pergi. Kita ambil anak sekolah dulu. Hello. This one your tudung Okay. Abang mana abang? Ari. Tu dia. Kita sudah sampai William Corner. Dah ada parking lah. Oi, cantik parking depan ni je dapat. Ini bentuk rupa dia, William. Parking pun agak susah jugalah kat sini. Tapi alhamdulillah kita dapat parking lah. Sampai-sampai tu dapat parking. Kita lawat-lawat dulu. Tengok katanya kat sini dessert dia boleh tahan lah. Macam-macam dessert ada kan. Best seller dia tiramisu, panna cotta, mango cheesecake. Wah, cream brulee. Nice. Tengok menu-menu dia. Macam ni. Ada menu menggamit kenangan ni. Sikit. Menu mengambil kenangan. Ada butter crab, chili crab, ada nasi goreng, mixed grill. Oi, nampak menyelera kan? Maggi Korea. Kek tiramisu. Dessert. Okey. Cendol. Okey. Nanti kita tengoklah apa menu kita order kejap lagi. Lama juga aku tak sampai sini tau. Last kali datang 20 tahun lalu. Sekali datang tengok rupanya dah ada macam-macam kek, macam-macam dessert. Korang tengok ni. Wah, memang meriah. Kan? Dia ada mangga jeruk. Ini panna cotta strawberry, panna cotta mangga, panna cotta coklat. Oi. Ini pula ada kek tiramisu guys. Kek tiramisu sekarang tengah high. Kita try rasa kejap lagi. Yang ini pula coklat cheesecake, strawberry cheesecake. Yang paling tak sabar aku nak rasa yang ni, cream brulee ni. Cream brulee guys, cream brulee. Todia. Kita try dulu Maggi, apa nama dia ni? Maggi ramen dia guys. Oh, tengoklah tu, segala seafood ada. Udang, buttermilk. Ini sotong telur masin dengan buttermilk. Yang ini udang apa tadi? Spicy apa ya? Spicy. Oh, tengok tu. Memang boleh makan ramai ni. Makan 5 orang pun boleh ni. Tok, tunjuk best Tok. Tunjuk best. Thumbs up. Okay Tok, thank you. Wow, boleh habis ke tu yang? Oi, my god. You tengok je. Ni makan dah. Ni tengok je. Hello girls. You tak lapar ke? Mami makan seorang pun boleh lah. Bagi Mami makan seorang je lah. Mempak mata. Mempak mata. Sedap kan? Sedap. Ha?
Rasa apa? Pedas tak? Tak pedas sangat. Nak. Dia tak pedas sangat? Lepas tu dia sedap. Ramai boleh makan. Oh iya ke? Oh ini kita tak habis ni, kita tapau balik lah. Tapi rasa macam habis. So kita nak makan kek lagi ni lah. Segala kek ada lagi ni. Oi, kek dia pun. Itu belum cerita air-air dia lagi ni. Ya Allah guys, ni air matcha strawberry. Air matcha strawberry oi. Yang ini air apa? Belakang ada. Tinjau kejap. Yogurt. Yogurt, blueberry yogurt. Masya Allah, blueberry yogurt. Ya ini air apa pula? Air dia pun kat sini champion-champion. Abang dekat 20 tahun tak datang. Sekali tengok dia punya menu-menu dia. Ayo. Awesome. Ni air apa tadi ya? Dah hilang lah label dia. Ni air apa? Ni avocado coklat. Oh, avocado coklat ni biasanya bulan Ramadan ni kita nampak. Kan? Orang pun ramai guys customer dia. Korang tengok sini. Tadi sebelah abang tadi ada Ramli Sarip. Ramli Sarip sudah balik. Ini belakang ni datang beramai-ramai, berbondong-bondong. Tempat legend kan, tempat legend. Mesti ada pelanggan-pelanggan tetap dia lah kan. Hello girl. Macam mana rasa? Okey. Ha? Suapkan untuk air sikit. Suapkan untuk air sikit. Sotong dia macam ni je makan, tak payah pakai garpu. Nak sotong. Jadi dia stop ni. Sotong dia bagi 2 ekor besar guys. 2 ekor. Korang tengok ni 2 ekor dia bagi tau. Besar-besar. Nala punya. Yang ini untuk sepinggan macam ni, platter ni, harga dia 150. Kan seafood semua lengkap kan, berbaloi lah. Kek-kek ni yang korang tengok ni semua harga dia RM12. Jeruk mangga je RM6 je. Tu air dia pun RM12 kat guys. Air dia pun semua RM12. Ambil dah pinggan. Oh, kita tengah layan makan ni. Makan dek. Ni sampai ke esok kenyang ni. Tak habis tu sotong dia. Banyak memang puas hati lah. Oh my god. Kakak, you asyik makan sotong ni. Tinggalkanlah dia ni sikit. Masukkan makan. Dah makan. Dek. Woi, layan woi. Memang layan. Oi. Celebrate birthday belakang ni. Kita orang tak habis ni siap tapau bawa balik lagi. Banyak juga kita tapau bawa balik. Tadi kita orang nak makan. Ni lah dia. Kan nak makan lagi. Tapi yang ini kita boleh simpan. Ni kek-kek ni kan memang tahan lama. Lagipun kek ni memang kita plan datang sini, memang kita nak buat tapau pun kek-kek ni nak makan kat rumah. Betul tak bang? So overall alhamdulillah makanan dia kat sini memang tip-top. Memang sedap. Sedap tak bang? Sedap. So nanti kita bolehlah datang repeat lagi, okay? So alhamdulillah, jumpa lagi. Bye bye.